Pagi ini Amerika Syarikat baru saja umumkan bahawa tarif yang dikenakan kepada Korea Selatan dinaikkan daripada 15% kepada 25% kerana Parlimen Korea masih belum luluskan undang-undang yang berkaitan. Jadi apakah risiko untuk perkara ini berlaku kepada Malaysia? Sekiranya ini berlaku, ianya merupakan sesuatu yang amat merugikan. Macam South Korea, dia tak sign art ini, kemudian dan dia juga tidak berbincang dengan Amerika. Kesan dia ini sangat besar kalau dia meletakkan tarif yang begitu tinggi kepada negara. Kerana untuk pengetahuan Pak Umar, kita semiconductor dan E&E ini adalah satu industri yang sangat besar kepada negara. Jadi bukan kita saja. Kita di Hong Kong, pun ada Taiwan, pun ada Korea, pun ada dan banyak negara. Kalau kita not to play a diplomasi in term of negotiation ini, Amerika don't care. Jadi maksud saya ialah sebab kita ada kepentingan dari segi ekonomi ini, kita berdagang dengan Amerika ini dah lama. Kalau kita tengok statistik daripada 10 tahun kebelakangan, daripada 2025 hingga 2015 hingga 2025, apa kita dapat? Kita trade dengan US ini, kita ada surplus 508 bilion. Surplus. Satu ekonomi size yang 31 trilion dolar, kita trade, kita dapat surplus 508 bilion. Tetapi kalau kita tengok di China, the last 10 years, kita pun trade dengan China. Kita ada trade deficit 606 bilion deficit. Amerika 508 positif trade. Cuba bayangkan pada ketika itu kalau katakan kita tidak layan, mungkin kita dapat 25%, macam banyak negara yang langsung tak mau bincang. Jadi ada yang macam Laos dapat 40%. Jadi pada ketika uncertainty period ini, kita dah terjejas awal-awal. Maka kita mengambil, pada ketika itu, MITI mengambil tindakan untuk menandatangani art ini kerana dia bukan adalah satu benda yang fix. Sebab dia punya grace period untuk kita buat exchange. Until today, tidak ada lagi apa-apa penukaran yang berlaku dan kita remain 19%. Tapi ratification belum dibuat. Dalam hari ini saya sedang dalam pengumpulan maklumat dan juga banyak stakeholder kita dapat pandangan dan kemudian saya akan bawa berbincang dengan caucus yang kita wujudkan supaya harap yang berhormat pun boleh join. Saya pun jemput Ketua Pembangkang untuk masuk. Kita tengok adakah area yang kita nak tengok dia menyentuh soal kita punya kedaulatan dalam negara. Sehubungan dengan itu, kerajaan sedang meneliti semula intipati art bagi memastikan kepentingan ekonomi negara terpelihara dan mengurangkan risiko kepada perdagangan negara.